Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Wala biman bihi rikkun. Dalil kata ma'tufun 'alal jar wal majrur qablah. Ay walatan akidul jumu'atu biman bihi rikkun. Dan tidak dibilai akan jemaah, tak bilai masuk dalam puak 40 jemaah tu biman. Nilatan akidul jemaah biman dengan mereka yang bihi ada dinyo di man tu rikkun sifat kamak Okey, hamba ni nak bilai level 40 tak boleh. Wasiban tah pada kata ni rikun, kata ada rikun sibyan itulah sibyun. Ma'tufun ala rikun ay walatan akidu biman bihi siban. Dan tidak bilaikan jemaah juga dengan mereka yang adalah dinya di matu sifat ke budak lagi lah, tak bilai juga. Bal boh tak bilai tu la tan akidu dua masalah. Tak bilai lah hamba tu dan kanak-kanak tu. Bal tasihhu minhum, boh sahlah ia jemaat sah minhum daripada mereka itu. Dalil katanya qauluhu minhum as-shawab minhuma, itulah zahir malaikat tiba makna tu apalah sipan agama dia kau tu agama juga. Bahkan sahlah ia al-jumaat minhum daripada mereka itu ni minhuma daripada keduanya, daripada hamba dan si bantu sah jemaah. Kalau gitu tapi tak bila. Lakin tetapi yang bagi lakin sakut mana pula? Lakin qauluhu lakin yang bagi yajibu wa huwa istidrakun suriyun. Istidrak pada rupa min kauniha tasihu. Sungguh pun kata sah jemaah. Jemaah tu tak bila dengan buat dia itu. Bahkan sah kalau pergi semaya juga tu sah semaya dia. Lakin tetapi sungguh berkata sah yang bagi saya dia. Dalam kata yajibu, wajiblah oleh yajibu ta'akhuru ihramihim an ihrami arba'ina. Apa jisanya hari tu bahkan wajib tetapi wajiblah oleh tertakkir, berlambat sikitlah. Takkir ihramihim akan takbiratul ihram mereka itu ni siban dan rikum itu. Nak takbir pun bila amat sikit. Takkir an tinggal daripada ihrami arba'in, daripada takbiratul ihram 40 orang tu. Kena demo tu takbir semua dulu. Baru demo ni boleh takbir. Lakin tapi wajib gitu nak berlaku di sini dia kata wajib. Wajib demo tu kena takkir lambat dulu. Kena demo tu takbir dulu baru kita boleh takbir. Mimman takkir an takkir tu mimman takkir tu ta'akhuru ihram an ihrami arba'in. Ta'akhuru tu mimman daripada mereka tan akidu bihi al jumu'atu, daripada mereka orang yang dibilaikan dengannya dengan matu oleh jemaah. Ni kena dia matu dululah takbir baru kita takbir. Ala mastaratahu jam'un muhaqqiquna. Ala sakut kita kata tak yang bagi tu ni ala kata wajib situ, kata wajib dan itu kata yang bagi tu ala di atas, yani jarjan ala nak berlaku di atas barang yang istaratahu yang telah buat syarat akan barang tu oleh jam'un muhaqqiqun, oleh perhimpunan ulama yang muhaqqiq. Jadi khilaf ulama lah. Ulama muhaqqiq dia kata kena demo tu dulu takbir 40 orang tu baru orang lain sah takbir. Supaya kita ni enggak buat baru tu dululah takbir 40 orang. Baru kita ni orang datang ke situ tu baru boleh takbir. Nak berlaku jarayan alamas taratahu di atas barang tu kena ada tu ta'akhur ihramihim tu. Nak berlaku di atas barang di atas ta'akhur tertakkir takbir ihram mereka itu akan ma tu jam'un muhaqqiqun oleh perhimpunan yang muhaqqiq ulama muhaqqiq ya kata gitu.
Wa in khalafa fihi kasirun, walaupun goyah. Yajibu itulah, yang bari itulah. Yang bari sana itu wa in khalafa, walaupun jika menyalahi padanya pada mastaratahu tu. Tak serupa lah maknanya oleh kasirun, oleh kebanyakan. Oleh kebanyakan ulama lagi kata tak mesti gitu li. Kita orang sini pun pergi mak situ pun boleh takbir dulu ada apa? Dulu pada orang baharu tu khilaf maknanya. Tapi dak nak berlaku datang muhaqqiq ulama kena nemo tu dulu. Tapi wa khalafa fihi kasirun ada boleh khilaf. Qauluhu wa in khalafa, kata atas sikit. Qauluhu ala mashtarahu. Annam bira'a ta'akhuri ihramihim mabniyun ala mastaratuhu jamu hakikun. Bira' tu lah yang bagi tu lah. Bahwasanya saja gia tu tertakkir takbir ihram mereka itu terbina. Yang dibinakan dia di atas barang yang disyaratkan dengannya oleh muhaqqiqun. Siapa? Kabni Rif'ah. Dia kata gitu. Kal Asnawi wal Asnawi wa Syekhul Islam Zakaria. Apa dia? Min taqaddumi ihrami gaya. Min taqaddumi ihrami man tan akidu bihi ala man la tan akidu biha. Dia kata gitu. Wa in khalafa fihi fi mastaratahu ba'dhum katsirun. Wa hadza war rajih inda Ibnu Hajarin wa khati Ramlina juga tu. Tidak lama. Wa ibaratul fathi Jawa, kitab Fathih Jawa. Qala jam'un wala budda min taqaddumi ihrami man tanakidu bihim li tasihha gharihim. Tu. Ya gitu. Kita ni nak sah jemaah kita kena terhenti datang bini motor dulu takbir. Bagus tu. Daripada terdahulu takbiratul ihram mereka yang bilakan dengannya supaya sah lalu semaya orang lain. Li'annahum tab'un, ikut tadi itu ya. Tapi dak waraddahu akhrun talak. Wa atalu fihi wa huwa al-aujah. Hak ni mulai aujah tak ada boleh maknanya. Tak ada boleh kita dulu pun tak ada apa. Intaha wa ibarat mughni wa hal yustaratu, adakah syarat taqaddumu ihrami man tanakidu bin al-jumu'atu tu li tasihha li gharihim li'annahu tab'un aw aula. Jawab kata ishturata al-Baghawi zalika. Baghawi kata syarat gitu. Tapi wa naqalahu fil kifayah anil qadi war rajih sihhatu taqaddumi ihramihim. Ada boleh. Kama qadahu itlaqul kalamu ashab wa rajjahahu jama'atun minal mutaakhirin kal Bulkini wa Zarkashi bal sawabahu aftabihi syaikhim. Hanya gitu. Tu ada gila wa tu. Sikit boleh. Wa ibaratun nihayah la kitab nihayah Syekh Ramli, dia kata wala yustaratu li sihhatiha taqaddumi ihrami arba'in. Ada boleh. Min mantan akidu bihin ala ihramin naqisin. Ada boleh ya. Kilah. Wa syurita li sihhatil jumu'ati naifa'in lu wuqu'uha jama'atan. Dan disyaratkan bagi nak sah jemaah itu iaitu wuqu'uha, berlakunya, jatuhnya, kerjanya jemaah jama'atan hal kala jemaah 40 gitu lah. Wa syurita li sihhatil jumu'ati ma'a syuruti ghariha lah. Syarat bagi nasah jemaah serta syarat yang lainnya, lain jemaah lagi seperti tu. Lagi seperti tu, apa? Sittatun. Nepkaga. Dari syarat-syarat bagi nasah jemaah tu nepkaga. Ahaduha salah satu daripadanya wuqu'uha jatuh berlakunya jama'atan hal kala jemaah. Biniyati imamatin waqtidain. Jamaah tu biniyatin. Jemaah biniyati dengan niat imamatin jadi imam. Waqtidain dan dengan niat jadi ikut, yang mengikut makmulannya. Di dalam takbir tu kena ada niat jadi imam, kena ada niat jadi makmum jemaah. Muqtarinatin bi taharrumin. Sifat pada kata niyatin. Niat jadi imam, niat jadi makmum bi niyatin bi itu muqtarinatin yang disertaikan dia kan niat tu bi taharrumin. Tambah pak lah kuasa taruh tajing lepas tu
menentu imam dia kan makmum. Pak. Niat tu yang menyertai dia, yang disertai dia bi taharrum dengan takbiratul ihram. Nak situ lagi lah. Di mana firraqatil ura firraqatil ula. Takut pada buku. Berlaku jemaah tu jemaah ni tu lah. Berlaku firraqatil ula. Pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang pertama. Bagi siapa dalam lagi ai lil makmum. Bagi tu makmum tu. Jadi kita sembahyang jemaah ni kena satunya yang kena berjemaah. Lagi pula kena jemaah tu lah. Berlaku jemaah tu pada rakaat yang pertama. Hak kata 40 orang tu lah. 40 orang boleh ni tu. Masalah tu. Kalau kita ni orang tupek, tak ada bagi di rakaat yang kedua, tak ada apa dah. Cumanya nak sah jemaah tu kena berlaku jemaah pada rakaat yang pertama. Misal kata TM 30 tu dah 40 orang. TM dulu. Mai dulu sudah satu rakaat. 39 orang baru gede jemaah. Sekarang kita di rakaat yang kedua tak sah jemaah. Kerana nak sah jemaah kena jemaah di rakaat yang pertama. Fala tasihul jemaatu bil adadil furada. Taprek kata jemaah tu lah. Maka tidak sahlah oleh jemaah bila adadi apa hal kata jemaah tu bila adadi furada dengan bilangan yang furada. Furada tu sifat apa? Mufaridan tu. Furada hal keadaan adat tu furada terasing-asing. Fala tasihul jemaatu maka tidak sah oleh jemaah hal kata jemaah tu bila adadil arba'in tu lah. Dengan bilangan 40 tu 40 orang semua tapi furada hal keadaan bilangnya tu furada sorang-sorang masing-masing. Tak boleh. Walaupun 40 orang tapi masing-masing tak boleh. Kerana jemaah. Wala tushtaratul jama'atu fi rak'ati tsaniyah dah. Dan tidak disyarat akan berjemaah sana itu fi rak'ati tsaniyah pada rakaat yang kedua. Sudah jemaah di rakaat yang pertama, naik baki rakaat yang kedua, mufarakah. Tak ada apa. Kerana la tustaratu jamaah fi rakaat tsaniyah. Tidak disyaratkan jemaah sana itu pada rakaat yang kedua. Hanya syaratnya di rakaat yang pertama tu ya. Kali gitu taprek bagi kata la tustaratu. Falau shallal imamu bil arba'ina rak'atan. Maka jikalau semayalah oleh imam bil arba'ina dengan 40 orang. 40 orang makmum. 40 orang makmum. Semaya oleh tu imam bi makmumin lah. Bi makmumil arba'ina dengan makmum 40 orang. Semaya itu rak'atan, satu rakaat je. Lepas tu thumma kemudian ahdasa. Berhadaslah ia imam. Ketuk kalau kau ikutlah. Ketuk. Tak kalau ahdasa fa atamma kullun minhum rak'atan wahidatan. Maka mensempurnalah oleh tiap-tiap minhum daripada mereka itu arba'in. Sambung lagi lah. Atamma rak'atan wahid, satu rakaat lagi sambung dia. Satu au lam yuhdis. Tak ada ahdasa. Jawab doktor nak jawab. Ajzat hul juma'atu bawah tu jawab. Lau solat jamaah ajza'at humul jumu'atu. Nascaya memadai akan mereka itu arba'in al jumu'atu ila jumaat. Semaya kalau kita imam satu rakaat aja, bon nak rakaat yang kedua lah maknanya. Kita ketuk. Fatamma kullu minhum arba'atan tu rakaatan. Tak ada puasa semaya. Au lam yuhdis. Shallal imamu bil arba'in rakaatan summa lam yuhdis. Tak ada ketuk lagi. Bal faraquhu bahkan mufaraqah lah mereka itu arba'in tu lah. Hu akannya kata macam fissaniyati fi rakaat tsaniyah tiga. Tak ada apa ni cuma cegah betul gitu ya. Tak kena cegah gitu kok fa atammu maka menyempurnalah mereka itu arbaun hal keadaan mereka itu tu munfaridina masing-masing lah. Dua-dua rupa ajza'at humul jumu'atu sah semaya juga. Memada akan mereka itu di jemaah. Kerana syaratnya satu rakaat aja. Naam tetapi yustaratu ibqalul adadi ila salamil jami'i. Sakut berkata ajza'.
Sungguh perkata mada. Kalau dia Jumaat dengan takmir satu rakaat je, dia rakaat yang kedua takmir ketuk. Atau tak ada ketuk, sengaja bertemu farakah. Sah jemaah tu. Mada jemaah tu. Naam, sungguh perkata ajazaat tu mada. Tetapi yustaratu disyaratkan baqaul adadi kekalkan bilangan tu arba'in. Kekalkan bilangan 40 hari tu ada sama-sama 40 hari tu dah. Ila salamil jami'i hingga kepada beri salam semuanya. Walaupun semaya masing-masing tapi bilangan 40 hari tu kena wisuk semaya. Jangan ri batal mana-mana seorang. Ni masalah 40 hari molek ni. Masalah 40 hari molek. Ketika semaya masing-masing dia rakaat yang kedua, bilangan 40 hari tu kena wisuk sudah semaya belaka 40 hari tu. Disyaratkan kekalkan bilangnya kena wisuk sudah belaka hingga kepada salamil jami'. Bisa semua. Hatta law ahdasa wahidun minal arba'ina. Sehingga justaratu tu lah. Justaratu disyaratkan kena kekal bilangnya 40 hari tu kena hingga ke misalnya hatta sehingga law ahdasa wahidun minal arba'ina, jikalau berhadaslah oleh seorang minal arba'in daripada 40 hari tu, ahdasa ketuk qabla salami, sebelum beri salam nyo wahid tu. Ketuk dalam kalangan 40 hari tu. Ketuk seorang. Tak ada wisal esok. Walau ba'da salami man adahu minhum. Walaupun walau ba'da salami man adahu minhum. Ni walau kana hadasuhu. Walau kana hadasuhu, dan jikalau adalah hadasnya hadas wahid itu ba'da salami man, selepas daripada salam oleh mereka yang adahu yang selainnya wahid, minhum daripada mereka itu arba'un. Selepas dia mulai sana itu wisalnya sudah rakad dah, dia seorang tu tak ada wisalnya ketuk, atau dia saat itu dia mulai tu tak ada wisalnya lagi, dia seorang ketuk dulu supaya orangnya sama ada dia ketuk selepas daripada dia mau wisalnya atau dia ketuk sebelum daripada dia mau wisalnya. Dua masalah tu, dua rupa tu lah batalat jumu'atul kulli. Nescaya batal oleh semaya Jumaat semuanya. Walau adrakal masbuku ruku'as saniyati, dan jikalau mendapatlah oleh seorang masbuk, tak ada dia rakaat yang pertama setiap imam tu lah, atau tak ada baca sud dengan imam tu, walau adrakah, tapi ni tak ada di rakaat yang pertama ni begini. Walau adrakah masbuk ni, masbuk semaya jemaah ni tak ada di rakaat yang pertama. Walau adrakal, dan jikalau mendapat oleh seorang masbuk akan rukuk as-saniyah, akan rukuk di rakaat yang kedua. Dia ada di rakaat yang kedua. Serta tamanina namanya. Dia tu satu rakaat tu. Wastamarra ma'ahu, dan terus meneruslah ya masbuk ma'ahu serta imam. Wa sertanya. Wastamarra masbuk muqtadiyan lah, terus meneruslah ia masbuk hal keadaan muqtadiyan yang mengikuti lah ia serta imam, ikut imam lah. Tu waktu imam tidak mungkin dia dah satu rakaat di dalam rakaat yang kedua tu. Terus meneruslah ia muqtadiyan ma'ahu, mengikuti ma'ahu sertanya serta imam, ikut gila. Imam tidak tu ikut gila. Istamarra duk terus menerus tu ila an sallama, hingga kepada bahawa beri salamlah ia imam. Beri salamlah ia imam. Hingga ke takmir wisalah. Lepas tu ata jawab tu. Nascaya ata bi rakaatin ba'da salamihi jahran. Lau adrakal masbuk gitu nascaya ata. Nascaya mendatanglah ia masbuk bi rakaatin dengan satu rakaat ba'da salamihi salam iman. Ata jahran, baca berigah.
Watammat dan sempurnalah oleh Jumaatu jemaahnya. Cukup tu. Jadi pakailah jemaahnya tu. Jadi syaratnya orang masbuk tu kena wideh 1 rakaat mana-mana. Adapun 40,000 molek tu kena wideh di rakaatnya pertama. Adapun orang lebih pada tu. Lebih pada 40 tu ikut dia di rakaat yang pertama, kau tu kau tengok. Di rakaat yang kedua kena wideh 1 rakaat. Lepas tu salah nak tambah 1 lagi baca derah. Sempurnalah oleh jemaahnya. In sahhat Jumaatul imam. Tamat sempurna tu in sahhat Jumaatul imam, jika sahlah oleh jemaah imamnya, dan jika sahlah oleh jemaah imamnya. Tak nilah dengan bahawa itu TMA tu tak batal, tak ada berlakukan perkara-perkara yang membatalkan semaya tu. Jika sahlah oleh jemaah imamnya. Wa kaza manik tada bihi wa adraka rak'atan ma'ahu. Wa kaza tu kal masbut tu lah. Wa kaza seperti ini kal masbut. Atau yakilah kal masbut adraka rukun ila akhirih itulah. Wa kaza ni kal masbut adraka rukun as-saniyati ila akhirih itu. Supaya dengan masalah orang masbut hak dia dengan takmir 1 rakaat aja di rakaat yang kedua maknanya. Lepas tu nak pergi tambah 1 rakaat lagi supaya tu juga mereka ni makmum yang iktada, yang ikutlah ia, yang turutlah ia yang makmum man tu bihi dengannya ni akannya akan masbuk, akan masbuk lagi wa adraka dan dapat dan delah ia man sana tu rakaatan akan 1 rakaat ma'a masbuk. Hak saat ni orang masbuk gide semaya Jumaat dengan takmir 1 rakaat ada di rakaat yang kedua. Apabila takmir wisalah dia bangun tambah 1 rakaat lagi. Tiba-tiba orang lain pada mari lama pada tu. Orang lain tu mari dia ikut dengan takmir hak masbuk tu. Jadi dia juga jemaahnya ya. Wa kaza man mereka hak lama yang kedua tu. Man tu. Yang ikutlah ya man bihi bi masbuk. Dan wa adraka dan dia lah ya man itu akan 1 rakaat. Dia ikut dengan orang masbuk tu dia 1 rakaat aja. Ma'ahu ma'a masbuk. Sebab tu juga maknanya tamat tu lah. Tamat Jumaatuhu. Kaza tu pada pihak tu fi annahu tamat Jum'atuhu tu lah. Kaza tu di situ. Supaya betul kan supaya ada pihak fi annahu tamat Jum'atuhu. Pada pihaknya sempurna lah oleh jemaahnya. Siapa tu? Oh yang ketiga yang keempat apa siapa tu? Kama qala syekhuna. Kama seperti barang yang telah kata oleh syekhuna. Kama ni sakut pada kata tu kaza. Patut kaza tu sebenarnya kama tu takut pada kata tapret tu lah. Tapret kaza itu. Wa kaza manik tada bihi wa adraka rakaatan ma'ahu. Kaza pada pihak fi annahu tamat Jum'atuhu. Lepas tu kama tamat Jum'atuhu tu lah. Kata sempurna jemaah tu lah. Kama seperti barang perkataan yang telah katalah oleh syekhuna. Wa tajibu ala man jaa ba'da ruku'in. Dapat dah. Rukuk insaniyati. Dapat lagi dah. Dapat dah. Dapat dah. Watajibu dan wajiblah ia. Tak ada. Watajibu alaman dan wajib dan di atas mereka makmum. Makmum yang jaa, yang marilah ia, yang makmum ba'da rukuk insaniyati. Dapat dah. Selepas daripada rukuk yang kedua. Rakaat yang kedua. Ba'da ruku'i raka'atis saniyah. Wajib di atas makmum hak mari lama selepas mari dia selepas daripada rokok bagi rakaat yang kedua dah dia tidak lah maknanya tak ada dah 1 rakaat. Jika kata tak ada dah jemaah wajib oleh niyatul jumu'ati. Niat jemaah juga weh. Walaupun tak ada jemaah wajib oleh niat jemaah juga. Aku semai jemaah 2 rakaat.
Tak ada dah ni, walaupun tak ada. Kata wajib kilah lah, alal asah, di ataskan asah kata gitu. Walaupun kita mari lambat tak ada syirak dah kata Jumaat, kena niat Jumaat juga. Alal asah. Wa in kanatiz zuhru tu hiya allazimatu lahum. Wayah kata tajibu. Kata mesti, kata wajib kena niat Jumaat walaupun tak ada Jumaat. Wa in kana zuhru, dan jika adalah zuhur saat itu hiya zuhur tu lah. Infisar domnya tu. Ayah allazimata pun tak apa. Infisar domnya. In kanatiz zuhru hiya allazimata, boleh allazimatu pun tak apa. Walaupun zuhur tu ia zuhur tu lah, mesti baginya. Sirak dah kata kena zuhur, tapi niat Jumaat. Wakilah kata ke tajuzu niyatuz zuhri. Kata ke ulama, kalau kita mari lambat dah setu kata tak ada Jumaat dah, tajuzu niyatuz zuhri. Harus boleh kita niatkan zuhur. Wa afta bihi al-Bulqini wa atal al-kalamu fih, dan telah petualah dengannya dengan hazal qil, al-qil itulah. Qilah kata qila tajuzu niyatuz zuhri tu. Telah petua dengannya dengan hazal qil ini, isim masdar qil tu, oleh al-Bulqini, oleh Imam al-Bulqini, wa atala, dan telah memanjanglah ia al-Bulqini al-kala ma fihi, akan bicaraan padanya pada hazal qil, panjanglah bahasa kat mana panjang. Wasaniha wuquha bi arba'in. Wallah.